Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatina Jihan binti Sairan bersama rakan saya Fatih Fatia ingin mengkongsikan inovasi bahan bantu belajar bagi subjek pendidikan kesihatan yang telah kami hasilkan bersama bagi melengkapkan tugasan 2 PKES 3143 Kaedah Pengajaran Pendidikan Kesihatan. Penghasilan inovasi bahan bantu belajar ini amat penting kerana bagi menyokong gaya pembelajaran yang pelbagai, meningkatkan fokus murid serta membantu membina kemahiran insaniah di mana murid-murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan juga menyokong pembelajaran secara kendiri di mana-mana sahaja. Seterusnya, kerangka pembelajaran VAK iaitu Visual, Auditory ataupun Kinestetik. Seperti yang kita tahu, setiap murid mempunyai kaedah pembelajaran berbeza sama ada visual, auditory ataupun kinestetik. Jadi bagi murid visual, murid ini belajar dengan lebih berkesan melalui apa yang mereka lihat. Oleh itu, keperluan mereka ialah melihat prosedur ataupun langkah-langkah dengan jelas. Jadi BBM yang sesuai untuk dihasilkan adalah termasuk infografik, video animasi yang dapat membantu mereka memahami konsep dengan lebih mudah. Seterusnya, bagi murid auditori pula, auditori ini merujuk kepada murid yang lebih responsif terhadap bunyi dan arahan lisan. Mereka ini memerlukan penerangan secara verbal dan pengulangan audio. Jadi BPM yang efektif bagi mereka ialah lagu pendidikan dan penerangan audio yang boleh didengari berulang kali. Dan seterusnya adalah kinestetik. Kinestetik ini melibatkan murid yang belajar melalui pergerakan dan pengalaman secara hands-on. Mereka ini memerlukan aktiviti fizikal untuk memahami suatu konsep. Oleh itu, BBM yang sesuai untuk dihasilkan ialah simulasi hands-on serta penggunaan borang senarai semak semasa aktiviti dijalankan. Penggunaan BBM yang pelbagai berdasarkan perkhidmatan visual, auditory, kinestetik ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dan memenuhi keperluan semasa murid. Baiklah, ini merupakan antara inovasi bahan bantu belajar yang telah kami hasilkan. Jika boleh lihat, yang pertama antaranya adalah penghasilan lagu Jangan Panik. Lagu Jangan Panik ini dihasilkan bagi menyokong pembelajaran didik hibur agar PDP menjadi lebih seronok dan juga menarik. Di samping, melalui lagu Jangan Panik ini, diharapkan dapat membantu murid untuk lebih mengingati tentang konteks pembelajaran yang ingin kami sampaikan. Yang kedua iaitu slide pembelajaran di mana kami telah menyediakan slide menggunakan aplikasi Notebook LM. Kami telah memastikan bahan rancangan di slide itu adalah interaktif dan juga mempunyai warna dan juga rancangan yang sangat cantik agar murid-murid dapat menjadi lebih tertarik untuk belajar. Jadi mereka dapat meningkatkan fokus dengan lebih baik. Yang ketiga, kami turut menyediakan video animasi 3D di mana ia menekankan tentang simulasi bantuan awal bagi luka melecur dan juga luka melecet. Melalui simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan ingatan murid secara abstrak kerana murid dapat menonton video dan juga mengaplikasikan simulasi yang dilaksanakan dalam video secara terus. Kami turut menyediakan borang pentaksiran sebagai panduan untuk murid ketika melakukan simulasi. Seterusnya, bagi gamifikasi, kami telah menyediakan 2 gamifikasi utama. Yang pertama menggunakan Genially dan menggunakan kaedah drag and drop agar murid dapat belajar sambil bermain supaya murid tidak terlalu tertekan untuk menguji kefahaman mereka. Sebaliknya, murid akan berasa seronok kerana mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan secara lebih kreatif dan menyeronokkan. Seterusnya, di tahap yang kedua, kami turut menyediakan kuis pengukuhan menggunakan aplikasi Wayground. Kuis ini adalah penting sebagai rekod PBD agar guru dapat menganalisis tahap pencapaian murid dan juga tahap kefahaman murid. Impaknya, guru dapat analisis kelemahan dan juga kekuatan agar PDP yang seterusnya akan menjadi lebih baik. Justru itu, bagi merealisasikan keempat-empat inovasi bahan bantu belajar ini, kami telah integrasikan keempat-empatnya ke dalam satu tapak realiti maya iaitu VR menggunakan aplikasi Spot Virtual. Spot Virtual ni merupakan aplikasi yang dapat membantu individu untuk mencipta satu ruang maya di internet.
Okey, melalui spot virtual ini, ia dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang imersif yang menyerupai bilik darjah yang sebenar, di mana murid akan meneroka persekitaran maya secara interaktif melalui paparan slide pembelajaran, video simulasi serta eksplorasi digital yang mampu meningkatkan kefahaman murid secara kontekstual dan juga autentik. Pendekatan ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik, malah ia dapat membantu murid untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang menyerupai dunia sebenar. Secara keseluruhannya, inovasi bahan bantu belajar digital yang telah kami bangunkan ini adalah menepati kriteria kreatif, inovatif serta interaktif di samping berjaya mengintegrasikan teknologi serta elemen KPBB dalam PDP. Penghasilan inovasi ini membuktikan bahawa penggunaan teknologi digital secara beretika dan bermakna mampu memperkukuhkan keberkesanan pembelajaran serta melahirkan murid yang lebih kreatif, kritis dan bersedia untuk menghadapi cabaran pendidikan masa hadapan. Justru itu, mari kita lihat manual penggunaan bahan bantu belajar untuk melihat bagaimana pengaplikasian bahan bantu inovasi kami ini secara realistik. Baiklah, ini adalah realiti maya yang telah kami hasilkan untuk menggabungkan kesemua BBM yang telah kami hasilkan dalam satu platform. Jadi, realiti maya ini diberi nama iaitu Spot Virtual. Ia merupakan salah satu platform realiti maya dan ruang kolaboratif maya yang membolehkan pengguna membina bilik mereka sendiri atau persekitaran pembelajaran virtual seperti bilik darjah interaktif dalam platform ini. Jadi, mari kita lihat Spot Virtual yang telah kami hasilkan. Di awal kelas ini, kami telah menyediakan satu poster untuk memberi bayangan kepada murid tentang kelas yang telah kami hasilkan. Seperti poster ini iaitu, selamat datang ke kelas cikgu. Contohnya murid juga boleh memberikan reaction, contohnya seperti angkat tangan dan sebagainya. Jadi apabila murid masuk sahaja ke dalam ruangan lobi, mereka akan lihat bahan-bahan interaktif seperti poster. Contohnya poster yang telah kami hasilkan iaitu kecemasan dan luka kecemasan melecet dan juga melecur. Kalau belah kanan pula, kami juga telah hasilkan poster hero bantuan awal untuk luka melecet dan juga luka melecur. Jadi murid boleh baca poster ini dahulu sebagai salah satu bahan yang sangat awal untuk pembelajaran mereka. Dan jika dilihat di bahagian tengah ruang ini, kami juga telah menghasilkan lagu yang bertajuk Jangan Panik. Jadi mari kita lihat lagu ini. Adik-adik, kalau kita sakit, jangan panik ya. Apa nak buat? Kalau luka terkena benda tajam, janganlah takut, janganlah kelam. Janganlah takut, janganlah kelam. Cuci yang bersih dengan air suci, tutup dengan kain, elok dirapi. 1, 2, 3, kita jaga diri. Luka melecur melecet kita fahami. Janganlah panik, bertenanglah selalu. Boleh minta tolong, tanya cikgu atau ibu. Jadi ini adalah contoh lagu yang telah kami hasilkan. Dan kami juga ada sediakan pelan lantai yang untuk memudahkan murid mengenal pasti apa yang terdapat dalam Spot Virtual ini. Contohnya A bahagian pengenalan, B bahagian isi pembelajaran, C bahagian quiz. Baiklah, seterusnya setelah murid telah didedahkan kepada pengenalan terhadap topik pembelajaran kita, iaitu tentang bantuan awal bagi luka melecur dan juga luka melecet, seterusnya murid akan bergerak kepada stesen yang kedua, iaitu pelan lantai yang berlabelkan B, di mana isi pembelajaran. Okey, di bahagian isi pembelajaran ini, kami telah sediakan slide pembelajaran, papan pertanyaan, video demonstrasi, borang senarai semak serta juga roda putar.
Jadi, sesampainya di sini, murid akan mulakan dengan slide pembelajaran dulu sebagai bahan bantu belajar yang pertama, di mana kami telah menyediakan slide pembelajaran menggunakan notebook LM. Slide ini kami telah pastikan mempunyai rangsangan visual, audio dan juga ada juga perancah iaitu scaffolding melalui video lah 3D supaya murid-murid ini dapat belajar dengan lebih seronok dan interaktif serta bergerak seiring teknologi perkembangan yang terkini. Okey, jadi seperti yang kita boleh lihat, seperti yang dipaparkan, pertama sekali murid akan diberikan dan didedahkan dengan satu misi terlebih dahulu, di mana misi di sini kami menyediakan situasi doktor ni dia meminta pertolongan daripada murid untuk belajar tentang rawatan simulasi bantu mula bagi luka melecur dan melecet kerana mereka kekurangan doktor. Jadi di sini melalui pendekatan ini kami mengharapkan murid-murid akan lebih bermotivasi dan juga bersemangat untuk mempelajari dengan lebih lanjut tentang luka melecur dan juga luka melecet lah melalui peranan mereka sebagai doktor ataupun pesakit. Okey, seterusnya berdasarkan slide itu juga kami telah menyediakan 2 elemen gamifikasi, iaitu murid perlu memilih sama ada untuk mempelajari tentang luka melecur ataupun bantuan awal bagi luka melecet terlebih dahulu. Okey, jadi seterusnya kita lihat contohnya kalau murid itu pilih luka melecet terlebih dahulu. Okey, murid akan didedahkan pada bantuan awal yang perlu murid ikuti untuk memberikan bantu mula kepada pesakit yang melecet. Seperti yang pertama, perlu mencuci luka, lepas tu menyapu ubat antiseptik, kemudian menampal plaster dengan kemas. Okey, jadi di situ kami sediakan tik-tik supaya murid dapat cakna bahawa ketiga-tiga itu adalah langkahnya untuk bantu mula bagi luka melecet. Seterusnya kalau melecur ni, yang pertama kita perlu sejukkan dulu luka, lepas tu kita akan tampal balut dan juga kena ingatkan pesakit yang tidak boleh memecahkan lepuh. Okey, perkara ini adalah penting kerana murid-murid akan aplikasikan pengetahuan ini di situasi sebenar. Sebab sekiranya mereka melecur dan juga melecet ketika di rumah ataupun sedang bermain di padang sekolah, bermain bersama rakan, jadi murid dapat aplikasikan pengetahuan ini. So pengetahuan ini memang penting lah. Jadi melalui penggunaan penghasilan bahan bantu belajar yang inovatif seperti yang telah kami hasilkan ni, diharapkan dapat membantu memudahkan lagi murid untuk mengaplikasikan teknik secara betul dan juga tepat agar luka tidak menjadi lebih teruk dan juga dapat meningkatkan lagi kesedaran dan juga kefahaman murid tentang bantu mula. Seterusnya, seperti yang anda boleh lihat di skrin, kami turut menyediakan video animasi 3D untuk murid dapat memahami simulasi bantu mula yang perlu diberikan kepada pesakit melecur dan melecet secara lebih abstrak. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak memang memerlukan rangsangan yang mereka boleh lihat agar mereka dapat lebih mudah untuk ingat, dan juga melalui video animasi yang telah kami hasilkan ini diharapkan murid jadi lebih seronok untuk belajar sendiri. Seperti yang kita tahu, tujuan bahan bantu belajar diciptakan adalah bagi meningkatkan motivasi dan juga efikasi diri murid untuk belajar secara sukarela tanpa dipaksa. Jadi diharapkan melalui video ini dapat meningkatkan pembelajaran kendiri dalam kalangan murid. Seterusnya, bagi membantu murid untuk mengukuhkan lagi ingatan mereka selepas mereka sudah menonton video demonstrasi bantu mula tadi, kami turut menyediakan borang pengukuhan ingatan senarai semak, iaitu murid boleh mengaplikasikan contohnya di rumah jika mereka ingin memberikan bantuan tapi mereka tak ingat langkahnya kan. Jadi murid boleh terus semak sahaja di borang yang telah kami sediakan untuk semak turutan langkah yang perlu diberikan bagi bantuan mula untuk luka melecur dan juga luka melecet. Di samping itu, seperti yang kita boleh lihat, kami turut menyediakan papan putih refleksi di mana murid boleh melakukan sebarang perbincangan, sumbang saran, memberikan soalan, pendapat, idea ataupun apa-apa yang ingin ditanyakan kepada guru, dan juga melalui whiteboard ini rakan-rakan lain yang tahu jawapan dan ingin mengkongsikan pandangan mereka turut boleh menulis secara terus di whiteboard itu untuk kita kongsi dan baca bersama-sama. Jadi seperti contoh soalan yang telah ditanyakan oleh seorang murid di mana dia bertanya, "Cikgu, bagaimana kita dapat bezakan luka melecet dan melecur?" Jadi di sini kita boleh lihat cikgu
tu boleh terus bantu murid tu walaupun dia tak bertanya secara dalam kelas kan. Sebab bahan bantu belajar ni boleh digunakan oleh murid semasa melakukan ulang kaji. Jadi guru tu boleh terus bagi jawapan kepada murid itu. Okey, contohnya cikgu dia bagi tahu, senang je kalau nak tahu luka melecet ni apabila kulit kita terkena pakaian yang sempit, manakala kalau melecur ni terkena objek yang panas. Jadi di sini dapat membantu guru dan juga murid untuk berinteraksi secara lebih interaktif dan juga kreatif. Tambahan, antara kelebihan lain yang disediakan melalui realiti maya VR sport virtual ni, kami turut diberikan peluang untuk menggunakan roda putar secara automatik. Jadi apabila murid terus log in ke dalam VR kami ni, nama mereka akan secara automatik ada dalam roda putar tu. Jadi sekiranya murid melakukan ulang kaji bersama guru kan, jadi guru sekiranya ingin bertanya ataupun memanggil sesiapa, jadi guru boleh tekanlah roda putar tu dan pilih satu nama. Jadi melalui pendekatan ini diharapkan murid-murid dapat terlibat lebih secara aktif dan juga fokus kerana tidak tahu siapa yang akan dipanggil. Jadi murid akan ada elemen kejutan lah di situ. Tambahan, sekiranya anda perasan, kami memang sengaja mereka bentuk bilik darjah kami ini seperti susunan dalam bilik darjah AK21 lah, agar dapat menggalakkan lagi perbincangan aktif antara murid dan juga guru. Jadi sekiranya murid belajar bersama rakan mereka, murid-murid boleh duduk dan bincang bersama kerana sport virtual ni menyediakan kemudahan mikrofon di mana murid boleh bercakap, boleh buka kamera. Jadi melalui susunan meja ini diharapkan dapat lagi menggalakkan perbincangan aktif antara murid semasa melakukan pembelajaran. Jadi itu sahaja bahan bantu belajar inovatif yang telah kami hasilkan bagi kandungan isi pembelajaran. Seterusnya kita akan bergerak kepada stesen gamifikasi di mana bertujuan untuk menguji kefahaman dan juga mengukuhkan ingatan murid tentang pembelajaran yang ingin disampaikan. Okay, baiklah. Di bahagian gamifikasi ini, yang pertama, murid masuk je dalam ruangan ini, mereka akan mendapat arahan. Jadi seperti yang telah saya tulis di papan putih ini, mereka akan disambut dengan selamat datang ke zon gamifikasi. Jadi untuk menguji kefahaman kamu semua, cikgu telah sediakan beberapa kuis yang kamu perlu jawab dan selesaikan. Dekat sini saya menyediakan beberapa gamifikasi untuk menilai kefahaman murid setelah mereka mempelajari pelajaran sebentar tadi. Sama seperti elemen yang terdapat di ruangan sebelum ini, guru juga boleh menggunakan khidmat roda berputar sekiranya guru ingin murid menjawab soalan. Contohnya seperti yang telah ditunjuk oleh Naziha. Okey, kalau mari kita lihat gamifikasi pertama yang telah dihasilkan, iaitu pertolongan kecemasan Wira. Gamifikasi ini dihasilkan menggunakan aplikasi Genially yang merupakan salah satu aplikasi yang menarik lah untuk menghasilkan gamifikasi, kerana kalau kita lihat dalam game ini, apabila murid tekan mula, mereka akan terus kepada bahagian macam arahan soalan lah, macam dalam gamifikasi ini. Contohnya, hai kawan-kawan, saya Airin, akan wira pertolongan cemas anda. Saya perlukan pertolongan anda untuk selesaikan misi. Adakah anda sudi membantu saya? Jadi kat sini murid perlu memilih sama ada mereka sudi membantu Airin ataupun tidak. Okey, apabila mereka memilih ya, mereka akan menyelesaikan misi yang pertama, iaitu mereka perlu lengkapkan peti pertolongan cemas yang betul. Jadi kami menjadikan gamifikasi lengkapkan peti pertolongan cemas ini sebagai misi yang pertama, kerana sebelum mereka merawat orang lain, mereka perlu tahu apa yang terdapat dalam peti pertolongan cemas agar tidak berlaku sebarang kesilapan. Jadi apabila mereka tekan seterusnya, mereka perlu memilih barangan-barangan ataupun peralatan-peralatan yang sepatutnya ada dalam peti pertolongan cemas secara drag and drop.
Contohnya kalau murid pilih jawapan yang salah, mereka, contohnya murid pilih air, air itu tidak akan boleh dimasukkan dalam peti penerangan cemas kerana jawapan itu salah. Jadi murid ini perlu selesaikan semua jawapan baru mereka boleh beralih kepada misi yang seterusnya. Jadi apabila munculnya paparan ini menunjukkan bahawa murid berjaya menjawab kesemua soalan dengan betul. Okay. Seterusnya adalah misi yang kedua, iaitu murid perlu merawat Siti dan Ahmad. Di sini saya ingin menguji kefahaman murid. Adakah mereka betul-betul faham pembelajaran dengan menyuruh mereka untuk merawat sendiri pesakit menggunakan aplikasi gamifikasi ini. Jadi murid boleh memilih antara misi yang pertama ataupun misi kedua, iaitu merawat luka melecet ataupun melecur. Kalau kita lihat kat sini ada salah satu situasi, contohnya kecederaan melecet, dan murid ni perlu pilih alat kecemasan yang sesuai untuk merawat kecederaan melecet ini. Contohnya murid memilih air bersih, dan sekiranya jawapan mereka betul, jawapan itu akan kekal dan akan berwarna hijau menandakan jawapan murid betul. Dan apabila mereka selesai menjawab soalan, mereka akan menjawab soalan yang kedua. Sama jugalah seperti situasi Ahmad, mereka perlu memilih alat kecemasan yang betul untuk merawat Siti yang melecur. Contohnya air, dan kalau mereka pilih jawapan yang salah, contohnya minyak angin, itu tidak akan kekal di tempat yang betul lah, sebab jawapan mereka salah. Tengok. Jadi mereka perlu memilih jawapan yang betul, barulah rawatan itu berjaya. Okay. Baiklah. Seterusnya adalah kami juga telah menghasilkan salah satu quizzes dari menggunakan platform Background. Jadi kami juga memilih platform Background ni kerana seperti yang kita tahu, Background kita boleh menilai pencapaian murid dengan melihat sejauh mana ataupun sebanyak mana jawapan mereka yang betul. Dan juga murid juga, guru juga boleh tahu markah murid secara terus ataupun serta-merta dengan melihat pencapaian murid dalam aplikasi Background ini. Dan Background ini juga sekarang kalau kita lihat, mereka juga guru juga boleh meletakkan video dalam gamifikasi tersebut. Jadi ini juga merupakan salah satu kenapa Background ini sesuai dijadikan sebagai salah satu BBM digital untuk pembelajaran. Maksudnya selain murid hanya menjawab soalan, mereka juga boleh melihat video sebagai pengukuhan lagi dalam pembelajaran mereka. Jadi ini adalah contoh-contoh soalan yang telah kami hasilkan. Soalan dalam Background ini tahapnya lebih tinggi berbanding di Genially, di aplikasi Genially, kerana kami menggunakan aplikasi Background ini untuk mengenal pasti tahap kefahaman murid berdasarkan pembelajaran yang telah diajar sebentar tadi. Jadi apabila murid menekan butang main itu, video ini akan berjalan sambil murid menjawab soalan. Contohnya soalan yang pertama, dalam SOP bantuan awal luka melecur, apakah yang perlu digunakan untuk membalut luka? Tapi murid tak semestinya perlu menjawab seiring dengan video. Murid juga boleh melihat dulu video baru mereka jawab soalan. Jadi dalam Background ini kami telah hasilkan 4 soalan untuk murid. Kami juga meminta murid memberikan rumusan
kerana kami dari sini kami boleh menilai sama ada murid benar-benar faham ataupun tidak terhadap bahan pembelajaran yang telah kami hasilkan. Kita lihat di sini. Murid boleh menilai ataupun melihat sama ada jawapan mereka betul ataupun tidak. Dari sini murid boleh mendapat maklum balas secara terus dalam pembelajaran mereka. Jadi mereka tidak perlu hanya bergantung kepada guru untuk mengetahui jawapan dalam soalan ini. Tambahan itu, antara sebab lain kami memilih Wayground adalah kelebihan aplikasi ini, iaitu daripada kuis yang telah kami hasilkan sebentar tadi, murid turut boleh melakukan ulang kaji menggunakan soalan yang sama. Untuk mengulang kaji semula, pelajaran menggunakan flashcard, iaitu kad kilat. Okey, jadi di sini kita dapat lihat bahan bantu belajar inovatif ini sangat memudahkan murid untuk belajar secara interaktif, kreatif dan juga seronok lah, kerana murid boleh belajar terus selepas jawab kuis, nak ulang lagi ingatan tu kan. Jadi murid boleh kukuhkan lagi ingatan menggunakan flashcard yang telah disediakan oleh aplikasi Wayground ini. Jadi sebagai contoh, dalam SOP bantuan awal luka melecur, apakah yang perlu digunakan untuk membalut luka tersebut? Jadi ada sesetengah murid yang memerlukan pengukuhan ataupun pengulangan semula agar mereka dapat mengingati sesuatu fakta tu dengan lebih baik. Jadi setelah murid melakukan ulang kaji menggunakan kad kilat ni, murid akan tahulah. Jadi untuk luka melecur, kita akan balut luka tersebut menggunakan kain ando dan juga sebagainya. Okey, impaknya diharapkan melalui penghasilan inovasi bahan bantu belajar digital yang telah kami hasilkan, kami berharap memang dapat menyokong pembelajaran murid secara lebih imersif dan juga inklusif supaya semua murid dapat belajar dengan lebih mudah agar dapat meningkatkan pencapaian murid dan juga membantu guru untuk menghasilkan bahan bantu belajar yang lebih kreatif dan juga menjimatkan tenaga dan kepakaran guru. Tidak dilupakan juga ucapan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Razman bin Kadiran selaku pensyarah pembimbing yang telah membimbing kami untuk menghasilkan inovasi bahan bantu belajar yang sangat baik dan juga cemerlang. Terima kasih Encik atas panduan yang telah diberikan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.